Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni hari Jumaat 12 Jun 2026. Sekarang pukul 8.43 malam. Kita sedang bersiap sedia untuk kongsikan satu masakan ataupun bukan masakan lah, satu spesies ikan yang apabila digoreng ianya adalah sejenis ikan pelagik yang paling sedap digoreng, sama ada goreng tawa ataupun goreng berlada. Ikannya murah tapi isinya cukup manis apabila digoreng. Tapi nak goreng tu haruslah kena garing, iaitu ikan tambang. Oleh kerana dia banyak tulang, perlulah kita kena goreng garing untuk kita boleh makan dengan tulang-tulang dia sekali. Kalau goreng mamba tu jadi susah, tulang dia akan mengganggu lah pemakanan kita. Jadi kita kongsikan ikan paling sedap dan murah tapi paling sedap digoreng garing, rangup dan enak dimakan begitu sahaja dengan nasi tanpa kuah, hanya dengan cicah budu ataupun cicah kicap. Sekarang kita siang dan cuci ikan dulu sebelum kita goreng. Malam ni kita tubik menyuluh bot buka jeruk. Yang tadi tu ada bot yang terdekat tu lah bot ibu kita di FA2329. Sekarang kita cuci-cucikan dulu sebelum kita goreng. Setelah siap cuci ikan, kita keluar dulu sebelum digoreng. Keluar halus-halus sikit tak apa, supaya tulang-tulang dia terpotong, tulang tepi je. Malam ni agak bergoyang sikit bot kita dengan tiupan angin selatan dan gelombang tenggara. Kedudukannya agak melintang, agak meladak-meladak gelombang. Setelah siap telur ikan, kita basuh dulu sekali lagi dengan air lalu sebelum kita goreng. Panaskan minyak, sedikit minyak saja untuk 5 ekor ikan. Ini ikan yang telah siap dikeluar, telah siap dicuci dan dibasuh dengan air lalu. Okey, masa untuk kita letakkan ke dalam kuali. Minyak dah panas tu, okey, kita letak dulu. Sebelum ikan goreng kita masak dengan betul-betul garing, kita buat tubik buah pelang, bawengan dan lada untuk kita siapkan budu
sebagai lauk kita malam ni. Sekarang kita koyok pelang untuk kita cincang-cincang. Pelang ni halus pelang kecil mak saudara kita bagi. Kita bawa bekal ke laut untuk makan dengan nasi budu. Okey, ikan goreng sudah masak dan garing. Nasi pun telah terhidang. Pelang dan budu pun sudah tersedia. Timun batang pun ada. Masa untuk kita makan. Alhamdulillah, rezeki malam ni. Okey, kita makan dulu slow-slow. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.